Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati pengerusi Surau Al-Ittifaqiyah, timbalan pengerusi Setiausaha Bendahari dan seluruh ahli jawatan kuasa, Imam Bilal, Tok Siak dan seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi izin pada kita, beri taufik pada kita untuk sama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan solat subuh berjemaah, dan Allah masih lagi memberi kita peluang untuk berada dalam bulan Ramadan. Bulan yang merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa ramai orang yang menginginkan untuk masuk dalam bulan Ramadan, dan barangkali persiapan mereka jauh lebih baik daripada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Alhamdulillah. Dan kata para ulama, Ramadan ni merupakan madrasah. Madrasah, sekolah untuk kita mendidik jiwa. Allah Subhanahu wa taala ajar kita untuk mendidik hawa nafsu dengan mewajibkan fardu puasa. Alhamdulillah. Sebelum tu alhamdulillah saya pun pertama kali sampai Surau Al-Ittifaqiyah. Walaupun duduk Sesi 9 je. Semua pertama kali sampai. Alhamdulillah, semalam pun sebab tak pernah dengar. Selalu ni kesilapan Mizan lah atau Putra Alamin macam tu kan. Lepas tu tengok Al-Ittifaqiyah Sesi 8. So malam semalam pergi naik motor, pergi lalu tengok kat Waze, pergi lalu depan ni, ada surau kat sini. Alhamdulillah, supaya pagi ni tak kalut sangat kan, cari pagi ni solat di luar nanti. Alhamdulillah. InsyaAllah saya doakan insyaAllah Surau Al-Ittifaqiyah ni makmur insyaAllah. Allah bantu semua AJK seluruh yang berkhidmat di surau ni oleh Allah SWT, diberi kekuatan untuk terus mengimarahkan surau sebaik ni insyaAllah. Amin Allahumma. Ramadan. Dari mana nama Ramadan? Dari mana nama Ramadan? Dalam kitab Nailur Raja, karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, beliau sebut Ramadan ni diambil daripada perkataan Ramba ataupun Ramad. Ramad ni maksudnya panas. Dulu di tanah Arab, Ramadan ni mesti musim panas. Sampai sekarang pun lah, mesti musim panas. Dia Arab tu dah panas, Ramadan ni musim panas. Maksudnya lagi panas lah, lagi panas. Jadi ulama bila menafsirkan nama Ramadan, mereka ibaratkan Ramadan ni macam panas, yang sifat panas tu adalah membakar, maksudnya membakar dosa, membakar kita punya maksiat, membakar hawa nafsu kita. Dan dalam kat Malaysia ni kita selalu sebut Ihya Ramadan, Ihya Ramadan. Ihya ni pula daripada perkataan ahya. Dalam bahasa Arab tasrif dia ahya yuhyi ihya'an. Ihya maksudnya menghidupkan. Menghidupkan maksudnya Ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan. Dan subhanallah, Ramadan ni merupakan seperti yang saya sebut tadi, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiknya Allah Subhanahu wa taala waktu memberi kita hadiah yang berbentuk Ramadan ni, Allah bukan beri hadiah semata-mata, tapi Allah juga bantu kita untuk menerima hadiah tersebut dengan baik. Dengan apa Allah bantu? Dengan Allah gari syaitan.
Dengan Allah gari syaitan. Bukan hanya sekadar diberi hadiah, tapi Allah bantu kita untuk menerima hadiah tersebut dengan baik. Dan dalam sebuah hadis, yang hadisnya sahih, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Dalam riwayat lain wasulsilatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, Allah akan buka seluas-luasnya pintu syurga, Allah akan tutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan syaitan-syaitan akan digari. Persoalannya, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat, apakah kaitan kita yang Allah perintahkan untuk berpuasa dengan Allah buka pintu syurga, Allah tutup pintu neraka? Apa kaitannya? Sedangkan kita di syurga. Para sahabat pun ketika mendengar hadis ni, para sahabat masih lagi di dunia bersama Nabi SAW. Maksudnya syurga tu belum ada orangnya lagi sampai sekarang pun. Apa simbolik apa yang Rasulullah sampaikan? Rasulullah kata kalau bulan Ramadan Allah buka pintu syurga, Allah tutup pintu neraka. Ini untuk apa dibuka, untuk apa ditutup? Apa kaitan dengan kita yang masih di dunia Allah Subhanahu Wa Taala? Kata guru kami, Sayyidil Habib Ali Al-Jufri, beliau sebut setiap roh ada rasa rindu dengan syurga. Jadi roh ni, tuan-tuan puan-puan, bila kita tidur, rohnya akan berkeliaran. Dan setiap roh ni sifat dia musyawwaqah, mushtaqah. Sifat dia sangat rindu untuk ke syurga. Memang roh ni memang tepatnya dari syurga Allah Subhanahu Wa Taala pun sebenarnya. Jadi bila kita tidur, roh ini dibenarkan untuk naik ke syurga dan menziarahinya. Subhanallah. Dan daripada syurga tersebut akan ada wangi. Bau syurganya ada bau. Jadi bau syurga ni akan dihidup oleh roh. Dari situlah rohnya akan bersambung dengan hati untuk merasa ringan dengan ibadah. Lalu hati tersebut akan memerintahkan kepada anggota tubuh badan untuk mudah beribadat. Subhanallah. Sebab itulah bila kita masuk dalam Ramadan, kita akan rasa suasana yang lain. Kita tak rasa pada bulan-bulan yang lain. Yang tak pernah baca Quran, tiba-tiba ada semangat nak baca Quran. Yang dulunya selalu solat lambat, alhamdulillah solat awal di masjid Jumaah. Yang apa nama dia, yang malas solat, alhamdulillah setiap hari 20. Tak 20 pun 8 rakaat. Al-muhim yang penting dia solat tarawih. Mendirikan malam-malam Ramadan. Dan ulama sebut, jangan pernah tinggalkan walaupun satu malam, walaupun 8 rakaat. Sebab dalam hadis sebut man qama Ramadan. Kan hadis tu ma'ruf. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sebut barang siapa yang mendirikan Ramadan. Ramadan 30 hari, 39 hari itu Ramadan. Jadi kalau ada satu malam yang tertinggal, yang kita leka ke apa, ulama kata kami takut engkau wahai yang meninggalkan satu malam atau 7 malam ni tak termasuk dalam doa Nabi tadi. Sebab Nabi kata man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan Ramadan. Nabi tak kata satu malam ke 2 malam, Nabi kata Ramadan. Ramadan tu 30 hari ni lah. Jadi usahakan jangan tertinggal walaupun satu malam. Kita hidupkan malam-malam Ramadan walaupun dengan solat tarawih. Kalau kita tertinggal bukan ada urusan, kita solat di rumah. Kita solat di rumah sendiri, tak ada masalah. Boleh. Dan Ramadan ni juga adalah seperti saya sebut tadi, madrasah. Ramadan ni adalah madrasah untuk mendidik jiwa. Mendidik jiwa untuk meninggalkan perkara yang lazim dilakukan oleh manusia. Betul tak betul? Kita hidup, antara keperluan hidup adalah makan dan minum untuk meneruskan kehidupan. Seolah-olah puasa ni berkata pada kita, wahai anak Adam, wahai Muslim, engkau mampu meninggalkan perkara yang lazim engkau lakukan dalam kehidupan. Macam mana engkau boleh beralasan atau berasa berat untuk meninggalkan perkara yang tidak ada kaitan pun dengan kehidupan, iaitu maksiat dan dosa. Macam mana kita boleh meninggalkan perkara yang wajib kita buat selaku manusia, lumrahnya kita manusia adalah makan dan minum untuk meneruskan kehidupan. Sesiapa pun lah, hatta anbiya, rasul, para nabi dan para rasul pun semuanya makan dan minum. Cuma ni alangkah ajaibnya Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kita untuk buat perkara yang lazim kita buat. Nak menunjukkan bahawa kalau perkara yang lazim kita buat pun kita mampu untuk tinggalkan, apatah lagi perkara yang
sebenarnya kita tak payah buat pun tak ada masalah. Tak akan ganggu pun kita punya kehidupan, iaitu al-dhunub wal ma'asi, maksiat. Maksiat dan dosa. Mendidik lagi Ramadan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tarawihnya. Kita baru lepas buka puasa, Masya Allah, buka puasa. Dengan segala juadahnya puasa. Dengan puding karamel, khairul aminnya, dengan apa lagi? Makno punya resepi, macam-macam lah. Ini anomali Dia apa orang cakap? Makhluk-makhluk ujian-ujian yang Allah kirim pada umat Nabi Muhammad lagi waktu puasa. Dia lalu kat kita punya FYP tu, bukannya waktu malam, waktu pagi. Dia lalu puding caramel. Puding caramel tu tuan-tuan puan-puan cuba lah. Sedap tu. Saya baru makan tadi, sahur lagi saya makan puding caramel. Alhamdulillah. Apa nak cerita ni tadi? Allah lain dah. Waktu berbuka tu kita makan segala juadah yang kita beli. Kadang-kadang kita pergi bazar tu tak tahu nak beli apa dah. Kita siap tawaf pergi. Dah pusing semua baru jadi start okay. Sebab kalau beli kat round pertama tadi, takut yang kat round kelima dia makan yang lain. So kenalah orang semua. Kalau saya lah, saya tak ada banyak duit. So kalau nak beli banyak-banyak tak boleh. Kena round semua baru pilih macam tu. Tak boleh beli pergi satu round beli. Dua round beli, tak boleh. Dah lah satu air RM7. Air RM7. Yang paling-paling lah air RM5. RM5 itu pun kecil. Dah lah kecil, ais batu banyak pula. Lah. Lepas tu pandai kalau kita minta macam ni kan. Bang, kurang ais batu bang, batuk-batuk. Tambah 50 sen. Lah. Sebijak-bijak kita. Bijak lagi dia. Subhanallah. Maksudnya mendidik. Lepas kita berbuka puasa dengan segala juadah ni, kita dah kenyang ni. Dah kenyang sangat. Mendidik Ramadan dengan mendirikan tarawih lepas isyak dalam keadaan kita ni penuh dengan makanan, dengan letihnya kerja seharian, lepas tu makan pula, lepas kita kehausan, kelaparan seharian, kita makan sampai kenyang. Sekarang kita ni dah kekenyangan dah. Mendidik lagi Ramadan dengan apa? Dengan disunahkan tarawih. 8 pun 8 lah, 20 pun 20 lah. Ni muka-muka 20 semuanya. Amin. Mendidik Ramadan sampai malamnya mendidik, paginya mendidik. Ala kulli hal Ramadan ni penuh dengan didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kita beribadah, kita ada tahap. Ibadah kita ada tahap. Yang pertama, setiap ibadah mesti dimulakan dengan mujahadah, iaitu menekan, paksa itu mujahadah. Kita malas nak baca Quran, kita paksa jadi kita dah baca Quran. Malas tarawih, 8 pun malas, kita paksa, tak apalah 8 je. Paksa. Tadarus. Lama. Paksa. Apa lagi? Hatta puasa pun sendiri waktu kita kecil-kecil. Kita paksa dulu. Ini tahap pertama ibadah. Dalam semua ibadah pun lah. Yang wajib ataupun yang sunnah. Mula-mula tahap ibadah tu adalah mujahadah. Akan sampai satu tahap bila kita melazimi mujahadah dalam tingkat pertama ibadah ni, iaitu mujahadah. Akan sampai satu tahap, kita akan sampai satu tahap nama dia at-talazz. Maksudnya merasa lazat dengan ibadah. Dan banyak pun yang merasakan sedemikian. Kalau kita lambat solat, kita rasa, ya Allah, berdosanya aku, ya Allah. Lambat solat. Bukan tak solat, lambat solat. Kalau dulu solat lambat pun akhir-akhir waktu pun tak ada rasa. Di mujahadah solat awal waktu. Sampai satu tahap, dia kalau lambat pun dia rasa berat, rasa lambat. Kalau tak baca Quran sehari, rasa macam, ya Allah, semuka pun tak baca hari ni. Itu tahap yang lebih tinggi, merasa lazat dengan ibadah. Yang ketiga, tahap lebih tinggi lagi adalah bila dia merasa ibadah tu dah jadi dia punya adat dah. Dia tak perlu ada orang ingatkan, tak perlu nak rasa lazat, memang dah jadi perbuatan harian dia dah. Memang dah jadi rutin. Itu tahap yang ketiga. InsyaAllah, kita doa pada Allah SWT, semoga kita sampai ke tahap yang paling tinggi dalam beribadah kepada Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Dan dalam bulan Ramadan ada 3 peristiwa hebat yang berlaku. 3 peristiwa hebat yang berlaku. Yang pertama sekali adalah Ghazwatul Badr. Perang Badar. Perang Badar berlaku dalam bulan
Ramadan. Dan perang Badar adalah perang paling mulia yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan paling mulia adalah perang Badar. Yang kedua, nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran. Yang ketiga adalah Fathu Makkah. Ketiga-tiga peristiwa ni adalah teras keberjayaan Nabi dalam menyampaikan agama yang dibawa oleh beliau kepada umat beliau. Perang Badar, Fathu Makkah dan nuzul Al-Quran. Tiga-tiganya adalah orang kata teras lah, yang paling utama dalam apa nama dia, dalam Nabi Muhammad SAW punya dakwah kepada umat sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan, puasa apa nama dia, puasa ni ada tahap. Puasa ni ada tahap. Disebut oleh Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau wafat pada tahun 505 Hijrah. Tahap pertama adalah puasa daripada makan dan minum. Ini nama dia Shaumul Awam, puasa orang awam. Atas sikit, puasa daripada makan dan minum dan seluruh anggota tubuhnya. Mata ni daripada memandang yang haram, tangan boleh ambil yang haram, kaki boleh melangkah pada perkara yang haram. Ini yang kedua. Yang ketiga, pangkat paling tinggi adalah puasa menjaga sanubari dan hati. Ini paling tinggi sekali. Dan perlu kita ketahui juga bahawa saum ni dari segi bahasa, maksudnya dari pengertian bahasa ni maksudnya imsak. Imsak ni menahan diri. Menahan diri. Jadi kalau dalam segi bahasa Arab kita boleh cakap puasa, contoh dalam bahasa Arab kita boleh kata macam ni. Sumtu anil kalam, aku puasa daripada bercakap. Boleh. Dalam segi bahasa. Dan dalam segi istilah pula, maksud puasa adalah al-imsak an jami' al-mufattirat. Menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa, min tulu al-fajri ila ghurubi syamsi. Daripada terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi ini adalah puasa orang awam. Kita nak lebih tinggi lagi lah puasa daripada menjaga lisan, menjaga menjaga penglihatan, menjaga tangan, menjaga kaki dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan berkata yang buruk dan beramal dengannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berhajat sama sekali untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Dan cubalah sedaya upaya untuk sering membaca Al-Quran. Al-Imam Syafi'i, beliau khatam Al-Quran dalam Ramadan 60 kali. 60 kali. Kita pun dengar. Orang sekarang dengar, dongeng ni dongeng. Ini bukan riwayat lemah, ini riwayat kuat. Beratus kitab sebut. Al-Imam Syafi'i khatam Al-Quran dalam Ramadan 60 kali. Pagi sekali, malam sekali. Subhanallah. Imam Asy-Syafi'i. Kita cuba paling-paling pun kita khatam sekali dalam bulan Ramadan. Mudah je kalau sehari sejuzuk, 30 hari habislah. 30 hari habislah. Jangan baca satu juz sekali. Lepas subuh 5, lepas zuhur 5, lepas asar 5. Lepas isyak, lepas maghrib tunggu isyak tu kat surau tu sama makan. Tak. 5. Tak kisahlah lepas isyak tu. Al-muhim paling penting satu hari boleh sejuz tu okey. Dan cuba juga untuk baca dengan tadabbur. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Al-Quran diturunkan untuk diamal. Jadi cuba sedaya upaya untuk baca Al-Quran dengan mengamalkan. Kita target surah yang kita familiar, yang kita suka. Surah Taha ke, surah Maryam ke, ataupun surah Luqman ke, apa lagi surah ni. Surah Sajadah ke. Kita target kita baca, kita ambil satu hari satu ayat tu kita dalami. Hari ni Tanzilul Kitab bila raiba fihi min Rabbil Alamin. Apa tafsir dia? Buka tafsir Ibnu Katsir. Buka tafsir Tafsir Al-Kabir
karangan Fakhruddin Ar-Razi, buka tafsir Al-Baydawi, tafsir As-Sawi. Buka tafsir lah. Buka tafsir. Kalau sekarang ni bahasa Melayu banyak. Tafsir Ibnu Katsir lah. Ataupun tafsir Buya Hamka pun ada. Hatta tafsir ni Tuan Guru Haji Hadi pun boleh baca. Bahasa Melayu mudah. Kita buka, kita dalami. Kita baca satu ayat. Dalami dan kita cuba amalkan. Al-Quran ada perintah, ada larangan. Kalau ada perintah, kita cuba cek diri kita semula. Adakah kita dah buat perintah Allah ni? Kalau ada larangan, kita cek diri kita. Adakah kita dah meninggalkan betul-betul larangan ni? Yang penting kita selalulah berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam dalam hadis Nabi SAW sebut, man qara al-Quran wa amila bima fihi ulbisa waridahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, Nabi sebut membaca, bukan hafal. Nabi sebut membaca. Walaupun setengah ulama yang tafsir membaca di sini adalah hafal, tapi kita ambil zahir hadis. Man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa amila bima fi, dan beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Ibu bapa ni akan dianugerahkan mahkota di hari kiamat. Apa sifat mahkota itu ya Rasulullah? Dawuhu adwa'u min dawi syamsi fi buyutid dunya. Cahayanya lebih terang daripada matahari di dunia. Ini Nabi sebut bukan hafal, baca dan amal. Baca dan amal. Dawuhu adwa'u min dawi syamsi fi buyutid dunya. Lalu Nabi sebut, fama dhannukum billadhi amila bihadza. Apakah yang kalian rasa yang akan diperoleh oleh orang yang amal tu sendiri? Kalau mak ayah dia dapat mahkota, yang mana mahkotanya lebih terang daripada matahari di dunia, orang yang amal dapat apa? Nabi kata macam tu. Orang yang amal dapat apa? Subhanallah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Semoga Allah jadi kita pada ahlul Quran. Dalam hadis sebut lagi, inna lillahi ahlina fil ard, fid dunya. Sesungguhnya Allah ini ada keluarga di dunia. Sahabat tanya, keluarga Allah di dunia siapa? Ya Rasulullah. Rasulullah kata, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang special di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cubalah baca Quran selalu. Tak penting banyak. Yang penting selalu. Hadis riwayat Aisyah yang sebut ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang paling sering dilakukan, yang paling istiqamah walaupun sedikit. Kita cubalah untuk amalkan, untuk amalkan. Teringat Sayyidatina Aisyah, teringat Sayyidatina Khadijah. Subhanallah. Hari ni 10 Ramadan. 10 Ramadan kan? 10 Ramadan hari ni. Hari ni 10 Ramadan. Malam 10 Ramadan adalah tarikh kewafatan Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Ramadan Nabi SAW setiap tahunnya berjalan dengan gembira. Haji Khadijah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. 10 kenabian. 10 tahun kenabian, tahun ke-10 kenabian, Allah Subhanahu wa taala ambil Sayyidatina Khadijah. Jadi Ramadan tahun tu adalah Ramadan paling sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu tahun tu digelar Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedihnya sehari, peristiwanya sehari yang dinamakan satu tahun. Maksudnya apa? Begitu sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah Sayyidatina Khadijah kalau kita nak cerita, masya-Allah. Sayyidatina Khadijah ni dia ada manqabah, dia ada kedudukannya sendiri, manzilah, ada makanah dia sendiri, Sayyidatina Khadijah. Kat dunia ni tak ada orang yang boleh sama macam Sayyidatina Khadijah. Tak ada. Beliaulah orang yang pertama beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau sebut
Kerana Sayyidatuna Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam, jadi setiap wanita yang masuk Islam setelah beliau, pahala wanita tersebut akan sampai pada Sayyidatuna Khadijah. Berapa juta umat manusia, tak terbilang. Semua pahala mereka sampai pada Sayyidatuna Khadijah. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu kalau nak kata, Ibn Hajar Al-Asqalani kata setiap wanita yang beriman setelah beliau, pahala akan sampai pada beliau. Padahal beliau ni manusia pertama yang beriman. Kalau kita lihat semula, kita boleh sebutkan semua orang yang beriman setelah beliau akan mengikuti sunnah beliau, iaitu mengikuti jejak Nabi, jejak langkah Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW. Jadi pahala-pahala kita ni semua sampai pada Ummuna, kepada kita punya ibu semua, Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra bintu Khuwailid. Subhanallah. Sayyidatuna Khadijah janda 2 orang. Sebelum Sayyidatuna Khadijah menikahkan Nabi, Sayyidatuna Khadijah pernah menikah 2 kali. Dan dulu Sayyidatuna Khadijah ni wanita terkaya, bukan wanita, orang terkaya di Mekah. Para ulama tarikh, ulama sejarah, beliau sebut kekayaan Khadijah tu 2/3 kota Mekah. Oi, kaya betul. Kaya, sangat-sangat kaya. Dagangan beliau sampai di kota Syam. Mekah dengan Syam ni jauh. Syam tu besar. Syam tu bukan Syria saja. Syam tu Lebanon. Jordan, Urdun, Syam. Syria pun Syam, Palestin pun Syam. Syam tu besar. Dagangan beliau sampai sana. Subhanallah. Alangkah kaya ni beliau, Sayyidatuna Khadijah. Allah pilih Sayyidatuna Khadijah untuk dapat ataupun untuk bersama dengan insan makhluk termulia di alam ni, ialah Nabi Muhammad SAW. Cinta yang suci Sayyidatuna Khadijah hantar, kita semua tahu, dia punya anak buah itu untuk pergi ke Nabi SAW. Perhatikan Muhammad. Dan sebelum tu lagi Sayyidatuna Khadijah dah dengar daripada pakcik beliau, Waraqah bin Naufal. Beliau sebut, kalau aku sempat hidup zaman dia jadi Nabi, aku akan ikut dia. Sayyidatuna Khadijah ni perempuan cerdik, cerdas, bijak. Dia keegoan wanita dia tu yang sifat lumrah. Wanita sekarang ditunggu untuk dipinang, betul. Sayyidatuna Khadijah, dia tahu Nabi Muhammad ni adalah pilihan yang terbaik, dia yang kerja Nabi Muhammad SAW. Jadi asbab lah, padahal Allah SWT pilih pun Sayyidatuna Khadijah untuk jadi isteri Nabi SAW. Dilihat akhlak Nabi, jujur Nabi, mukjizat Nabi sebelum menjadi Nabi. Sayyidatuna Khadijah pinang Nabi SAW. Sayyidatuna Khadijah duduk dengan Nabi 25 tahun. Dan beza umur Nabi dengan umur Khadijah 15 tahun. Subhanallah. Jauh beza. Kalau kita lah nak pilih isteri, beza 15 tahun macam ni. Jauh beza. Nak kena berhenti kan ni? Dia sambung. Dia macam marah pula. Semua dia? Okey. Semua dia dah hilang dah, sabar-sabar jap. Sehingga kan Nabi SAW bila sebut pasal cinta beliau pada Khadijah, beliau sebut laqad ruziktu hubbaha. Aku ni dianugerahkan Allah cinta Khadijah ni. Yang cinta Nabi. Nabi kata, cinta aku ni Allah yang bagi pada Sayyidatuna Khadijah ni. Subhanallah. Sepanjang usia beliau membantu Nabi SAW. Dan ketika mana muslimin, muslimat waktu tu dipulau oleh kafir Quraisy, mereka duduk di lembah Abu Talib. Dilarang untuk menikahi orang muslim, dilarang menjual beli, diputuskanlah segala hubungan dengan orang penduduk Mekah ketika itu. Siapa yang siapa yang tanggung semua makan minum mereka orang muslimin waktu tu, dekat 60 family. Siapa yang tanggung semua? Sayyidatuna Khadijah. Malam harinya Sayyidatuna Khadijah terdengar suara tangisan Ummu Kulsum dan Ruqayyah.
sebab haus minum susu. Sayyidatul Khadijah lebihkan keluarga yang lain dari keluarga beliau. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Sampai menjadi wanita termiskin di Mekah. Bayangkan kekayaan beliau lebih hebat daripada keluarga Quraisy. Sayyidatul Khadijah bukan Quraisy. Quraisy ni keluarga paling kaya, orang kata kerabat lah sekarang. Quraisy ni kerabat, pemerintah semua Quraisy. Abdul Muttalib ni, siapa lagi, Abu Jahal ni, semua itulah. Abu Sufyan, Quraisy lah. Quraisy. Orang-orang kaya, dermawan, jutawan ni pun mereka, pemerintah pun mereka, semualah mereka Quraisy ni. Yang paling handsome pun mereka, yang paling fasih pun Quraisy, semua Quraisy. Sayyidatul Khadijah pun Quraisy. Kekayaan beliau melebihi keluarga jutawan dia seorang. Dan dia perempuan. Tolong Nabi SAW sampai jadi wanita paling miskin. Bukan wanita, orang paling miskin di Mekah. Menjelang kewafatan beliau, beliau nazak, berpeluh dahi beliau, radhiyallahu anha wa ardhaha. Lepas tu Rasulullah lap dahi beliau. Dalam hadis, waktu tu Jibril datang pada Sayyidatina Khadijah. Jibril kata, "Ya Rasulullah, iqra 'alaiha as-salam min Allah." Wahai Rasulullah, sampaikan salam Allah pada Khadijah. Kemuliaan ni tidak pernah diperoleh oleh sesiapa pun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Dapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa minni, kata Jibril. Dan daripada aku juga, sampaikan salam pada dia. Belum cukup, salam daripada Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia, salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirha, bagi beliau kabar gembira ya Rasulullah. Apa kabar gembira dia? Bi baitin fil jannah. Min qasab la sakhaba fiha wala nasab. Beri kabar gembira pada dia Rasulullah. Allah dah binakan untuk dia istana di syurga daripada emas. Apa sifat yang Jibril bagi pada waktu tu? Di sana tidak ada kebisingan, tidak ada penat dan lelah. Daripada banyak-banyak sifat istana, yang disifatkan ada dua. Tidak bising dan tidak penat. Kenapa kata ulama, kenapa syurga ataupun istana di syurga itu disifatkan sedemikian untuk Khadijah? Sebab Sayyidatina Khadijah tak pernah angkat suara kepada Nabi SAW. Kenapa disifatkan tidak ada penat dan lelah? Kerana Khadijah orang paling penat dan lelah dengan Nabi SAW. Sampailah Khadijah menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Nabi SAW. Sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, beliau sempat sebut pada Nabi SAW. Beliau panggil Nabi, "Ya Rasulullah, ujunu." Mendekat, ukrub. Mendekat engkau ya Rasulullah. Rasulullah datang dekat pada Khadijah. Khadijah cakap. Khadijah kata, "Ya Rasulullah, aku punya harta semua aku dah bagi pada engkau. Aku punya harta aku dah bagi semua pada engkau Rasulullah. Semuanya. Apa yang aku miliki semuanya aku bagi pada engkau. Masa, tenaga, harta dan semua aku miliki, semua aku dah infak kepada engkau untuk kau tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, setelah ini aku akan pergi, meninggalkan engkau. Tetapi keinginanku untuk membantu kau Rasulullah masih sama macam mula-mula aku jumpa engkau dulu. Masih sama semangat aku sekarang tu macam mula-mula kau bagi tahu aku, datang pada aku sosok besar, dia mengaku Jibril. Lepas tu dia peluk aku kuat-kuat. Semangat aku waktu tu sama macam sekarang, tak berubah sedikit pun. Kata Khadijah, "Ya Rasulullah, seandainya engkau ingin berdakwah, menyampaikan agama Allah, kau perlu melalui lautan, engkau tak temukan jambatan. Kau galilah kuburku, kau ambil tulangku, kau jadikan jelah jambatan." Pengorbanan Sayyidatina Khadijah. Kita kalau fikirkan kembali, apa erti tulang belulang manusia dengan nak dijadikan jambatan untuk dilewati atas lautan?
Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tulang ni nak buat apa, sampan, nak kaya sampan tak boleh. Tulang manusia ni nak buat jambatan atas laut lagi dah tak boleh. Tapi nak tunjuk sebegitu hebat keinginan Khadijah untuk bantu Nabi SAW sampai beliau kata begitu. Subhanallah. Tidak sampai begitu keinginan Khadijah. Dan tidak sampai situ cinta Rasulullah pada Khadijah. Selepas kewafatan Khadijah, beliau sebut lagi Khadijah. Perlu diingatkan kembali Sayyidatina Khadijah ni waktu beliau dengan Nabi, beliau seorang. Nabi tak kahwin lain waktu Khadijah ada. Untuk apa? Untuk menghormati beliau. Rasulullah ni buat semuanya dengan izin Allah, dengan wahyu. Maksudnya bila Khadijah, waktu Nabi dan Khadijah, Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan Nabi untuk kahwin dengan perempuan lain. Takriman laha, untuk memuliakan Sayyidatina Khadijah. Lepas Sayyidatina Khadijah wafat, barulah diizinkan untuk kahwin dengan yang lain. Zainab, Jahash dengan Sofiyah binti dengan Aisyah binti Abu Bakar dan lain-lain. Bila Nabi kahwin banyak, tak ada giliran untuk isteri. Nabi ni disebut Khadijah je. Malam Juwairiyah, Khadijah, sebut pasal Khadijah. Malam Zainab, sebut pasal Khadijah. Malam Sofiyah, sebut pasal Khadijah. Malam Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi paling muda, sebut pasal Khadijah juga. Sayyidatina Aisyah sebut, "Ya Rasulullah, cukuplah engkau mengingati perempuan yang telah pergi. Qad abdalakallahu khairan minha." Sayyidatina Aisyah sebut, Allah dah gantikan engkau dengan perempuan baik pada dia tu. Dia maksudkan diri dia lah. Sayyidatina Aisyah ni, apa yang kurang? Anak best friend Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidatina Aisyah As-Siddiqiyah, cerdik. Sayyidatina Aisyah antara sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Apa kurang apa Sayyidatina Khadijah? Beliau sahaja yang bukan janda. Sayyidatina Aisyah, hebatnya beliau. Lumrahnya wanita cemburu. Rasulullah selalu sebut Sayyidatina Khadijah. Belum kata, cukuplah ya Rasulullah kau ingat perempuan yang telah pergi. Allah dah ganti dengan perempuan lebih baik pada dia. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, wallahi, demi Allah, ma abdalanillahu khairan minha. Allah belum gantikan untuk aku yang lebih baik daripada dia. Saddaqatni hina kadzdzabani nas. Semua orang mendustakan aku, dia seorang je yang membenarkan aku. Semua orang buang aku waktu tu, Khadijah seorang yang ambil aku. Semua orang tak percaya aku cakap. Sayyidatina Khadijah selimutkan Nabi, peluk Nabi. Tenang ya Rasulullah, Allah takkan pernah mengecewakan engkau ya Rasulullah. Semua orang tak percaya dengan apa yang aku cakap, tak percaya aku ni Nabi. Waktu tu Sayyidatina Khadijah dah sebut dah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Waktu semua orang tak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beriman bukan lelaki, bukan hamba, bukan. Yang pertama sekali Sayyidatina Khadijah. Sebab itulah beliau sebut ma abdalanillahu khairan minha. Allah tak pernah ganti untuk aku lebih baik pada Sayyidatina Khadijah. Para ulama pun mentafsirkan hadis Nabi SAW yang Rasulullah ditanya, man ahbun nas ilaik, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Rasulullah kata Abu Bakar. Rasulullah kata Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Sahabat kata, wa minar rijal, siapa lelaki? Abuha, bapa Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ulama sebut ini selepas Khadijah. Ini selepas Khadijah. Dan jika Rasulullah idza utiya bisyai, dalam hadis sebut, idza utiya bisyai, dalam hadis Al-Hakim yang meriwayatkan sahabat Anas bin Malik. Idza utiya bisyai, kalau Rasulullah diberi sesuatu hadiah, Rasulullah akan ambil itu. Rasulullah kata, idhabu bihi ila fulana, bawa hadiah ni pada fulana.
Siapa pula anak ni? Isteri Nabi ke tidak? Kawan Nabi ke tidak? Kerabat Nabi ke tidak? Fa innaha kanat sadiqatu Khadijah. Beliau tu dulu kawan Khadijah. Dimuliakan bukan hanya Khadijahnya, dimuliakan sehingga sahabat-sahabat Khadijah pun dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk di rumah beliau. Ada orang ketuk pintu. Menyerupai ketukan tu ketukan Khadijah. Rasul kata, "Uish, ni macam ketukan Khadijah." Bayangkan yang kita kalau sayang orang tak pernah lah kenal ketuk macam mana. Alangkah sayang Nabi sampai kenal ketukan Khadijah tu, dikenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangunlah pergi cepat-cepat. Rupanya bukan Khadijah. Adik beliau. Adik Khadijah. Anak saudara Khadijah. Serupa dengan ketukan Sayyidatina Khadijah. Dan juga ni dalam hadis buat. Rasulullah suka bila dengar suara perempuan yang menyerupai Sayyidatina Khadijah. Yang kita salah faham Rasulullah Nabi. Rasulullah suka dengan suara dia sebab menyerupai Sayyidatina Khadijah punya suara. Alangkah hebatnya. Alangkah hebatnya Sayyidatina Khadijah. Satu hari wanita-wanita Mekah, wanita-wanita muslimat datang pada Khadijah. Wahai Khadijah, alangkah beruntungnya engkau memperoleh Muhammad. Apa jawapan Khadijah? Apa jawapan Khadijah? Khadijah kata, demi Allah, semenjak aku bernikah dengan beliau, aku tidak pernah terlintas untuk bersenang-senang dengan beliau. Yang menjadi fikiranku adalah bagaimana untuk aku menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wajar dapat balasan begitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Beliaulah panutan, beliau idola, beliaulah tauladan untuk kita punya pasangan, kita punya anak wanita, puteri kita, perempuan kita. Siapa dia punya idola? Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Ajarkan sirah Sayyidatina Khadijah kepada anak-anak. Jangan kenal artis-artis saja. Artis-artis. Walaupun artis itulah pelabur ke apa ke, takkan sama pangkat dengan Sayyidatina Khadijah. Kenalkan kepada mereka Sayyidatina Khadijah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, ibunda semua orang yang beriman. Sayyidatina Khadijah. Kalau lah Nabi itu ayah kita pun ibu tu Sayyidatina Khadijah. Kenalkan pada mereka anak Khadijah. Siapa? Fatimah bintu Zahra. Fatimah tu Zahra bintu Rasul. Kenalkan pada mereka sifat-sifat wanita, bagaimana pemalunya Sayyidatina Fatimah, pemalunya Sayyidatina Khadijah. Dulu, ni Sayyidatina Fatimah. Dulu, orang muslimin bila ada orang meninggal, dia bawa macam ni kan, papan. Orang meninggal tu atas ni je. Berkafan lah. Dibawa begitu ke liang lahat, ke kubur. Sayyidatina Fatimah fikir macam mana nanti kalau aku mati. Sifat malu beliau fikir walaupun setelah beliau wafat. Fatimah tengok nanti bentuk tubuh aku akan dilihat oleh manusia. Beliau minta wasiat, nanti kalau aku pergi, tolong letakkan atas aku ni macam penutup. Dari situ kita pakai sampai sekarang. Radhiyallahu anha wa ardaha. Ummahatul mukminin. Ibu-ibu para orang yang beriman. Semuanya hebat, semuanya hebat. Dan kita hari ini memperingati Sayyidatina Khadijah. Alangkah baiknya kalau kita boleh baca sirah Sayyidatina Khadijah pada anak-anak. Sayyidatina Khadijah lahir bila, kalau tak diketahui pun bila kahwin dengan Nabi, umur berapa, beza berapa dengan Nabi. Semua wajib tahu. Tanpa Khadijah tak terbantu agama. Allah guna Sayyidatina Khadijah untuk bantu agama dia. Bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan, agama ni mesti dibantu. Agama ad-din mansur. Agama mesti dibantu. Tapi persoalannya biman. Allah bantu agama ni dengan siapa? Allah guna siapa? Itu dia punya persoalan. Agama mesti berdiri.
Agama mesti sampai hari kiamat. Agama mesti ada sampai hari kiamat. Tapi Allah guna siapa untuk bantu agama? Dan setiap orang ada majal. Setiap orang ada dia punya tempat untuk bantu agama. Yang berilmu boleh sampaikan ilmu. Yang tak berilmu boleh ambil video-video ustaz-ustaz. Kita download, kita share kat status. Semua orang ada bahagian dia. Semua orang ada bahagian dia. Kalau tak adalah Rasulullah kata, ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Qulna liman, sahabat tanya, wahai Rasulullah, nasihat itu untuk siapa? Lillahi wa rasulih wa li a'immatil muslimin. Dan untuk pembesar-pembesar muslimin. Pembesar-pembesar ni ada kata ru'asa, ada yang kata pemerintah, ada yang kata ulama. Wa li ammatihim, dan orang awam mereka juga. Semua ada bahagian. Yang boleh selawat yang boleh sebarkan kebaikan. Sebarkan kebaikan ibu, sebarkan pada anak, ayah, sebarkan pada anak. Wahakadha, begitu agama disebarkan. Agama disebarkan bukan mudah. Agama disebarkan dengan darah dan air mata. Saya datang Khadijah tadi saya sebut. Terdengar suara tangisan Ruqayyah dan Ummu Kulsum malam-malam di khemah beliau. Menangis. Kehausan, tak ada susu. Ingat kenapa? Kenapa beliau semua meninggal awal? Kekurangan zat. Makanan kurang. Tak makan banyak. Sayyidatuna Fatimah, waktu beliau dapat makanan, Rasulullah sibuk sangat. Ambil makanan bagi Fatimah. Fa innallaha salasatu ayyam. Dia ada 3 hari lam taduk fa'aman qad. Tak pernah rasa makanan pun 3 hari. Fatimah bintun Nabi SAW. Wallahi demi Allah tuan-tuan puan-puan, kalaulah Sayyidatuna Khadijah minta dengan Nabi, ya Rasulullah, mintalah pada Allah, aku nak kaya kat dunia ni. Aku nak kaya, aku ni lagi lebih luas lagi, lebih hebat lagi. Wallahi kalau Sayyidatuna Khadijah minta dengan Nabi, Nabi sayang Sayyidatuna Khadijah, Nabi minta pada Allah, wallahi dapat. Tapi itu bukan pilihan Khadijah. Khadijah ni dididik oleh Nabi SAW sendiri. Dididik untuk bersusah payah menyampaikan agama. Supaya apa? Supaya umat selepas mereka ni tidak berfikir agama ni disampaikan dengan mudah. Kalau kita kembali balik pada sejarah umat Islam tersebar di Nusantara ni macam mana, dengan komunis ni, dengan penjajahan British ni, dan semuanya dengan susah payah. Tokoh-tokoh kita orang Malaysia, orang Wali Songo atau Wali Sembilan, semuanya susah payah. Walaupun sekarang ni kita tahu kita punya sejarah ni mungkin ada penyelewengan dalam sejarah. Kenapa yang diangkat semua nama-nama orang British yang bekerjasama dengan Malaysia? Mana nama-nama Islam? Mana nama Tok Langgut? Mana nama banyaklah yang berjuang habis-habisan, yang bermati-matian Melayu Islam, di musim Melayu Islam. Sampai sekarang kat Malaysia jarang jumpa Melayu tak Islam. Ini bukan Indonesia ni. Indonesia banyaklah. Cakap Melayu tiba-tiba salib. Sudah. Pakai tudung jual ni. Khinzir panggang. Macam mana? Indonesia. Malaysia alhamdulillah masih terjaga lagi. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga kita punya agama insya-Allah. Semoga Allah jaga kita punya agama insya-Allah. Dan Allah guna kita ni untuk sampaikan agama ni pada sesiapa sahaja yang kita boleh sampaikan insya-Allah. Boleh berhenti dah ke? Okay, nak sambung lagi? Last lah last. Okay, ni ke last? Last lah. Ramadan ni hadiah. Boleh pada Ramadan. Ramadan ni hadiah, jadi kita ada 3 cara untuk untuk menyambut hadiah ni daripada Allah. Antara adab adalah kita sambut Ramadan dengan, kalau kita lah diberi hadiah daripada orang yang hebat, hadiah tu pula hebat. Kita ada raja, kita ada sultan, kita ada agung. Agung bagi kita hadiah tu hebat. Macam mana kita nak sambut? Dahlah hadiah yang hebat bagi orang yang hebat. Double hebat. Allah Maha hebat. Allah bagi hadiah Ramadan sangat hebat. Dengan apa yang pertama sekali? Dengan bahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat Allah dan pemberiannya hendaklah mereka berbahagia. Jadi pertama sekali kita sambut Ramadan dengan rasa bahagia. Yang kedua, kita buat jadual. Sehari aku nak baca berapa, sehari aku nak tadabbur berapa, kita ikut. Walaupun sikit tapi berterusan. Yang ketiga adalah luaskan kita punya husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita husnuzan dengan Allah, ya Allah, aku yakin pada Engkau ya Allah, tahun ni adalah tahun Ramadan yang terbaik untuk aku setakat ni. Ya Allah, tahun ni aku yakin Kau akan beri aku semangat untuk buat tarawih. Walaupun 8, walaupun 20.
Ya Allah, tahun ni aku berazam, aku yakin dengan Kau ya Allah, aku boleh khatam Al-Quran. Keyakinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu penting. Khaslatan Rasulullah sebut, laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Dua sifat, tidak ada sifat yang lebih teruk, lebih buruk, lebih jahat daripada sifat ini. Pertama apa? Su'udzon billah, buruk sangka dengan Allah. Wa su'udzon bi'ibadillah, dan buruk sangka dengan manusia. Macam mana buruk sangka dengan Allah? Dia tak yakin dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa, dia tak yakin dengan doa. Ya, kita diperintahkan untuk jaga adab untuk berdoa. Jangan makan yang haram, jangan pakai yang haram. Doa dengan adab, angkat tangan kedua-duanya, dirapatkan begini. Mendalami doa, khusyuk. Itu semua adab. Itu semua kita kena ambil. Lepas tu kita kena yakin yang Allah akan bagi. Allah mesti bagi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, Allah sebut. Kalau mereka bertanya tentang aku wahai Muhammad, fa inni qarib, aku ni dekat. Tengok dalam Quran, Rasulullah bila Allah SWT bila suruh Rasulullah sampaikan sesuatu, mesti ada perkataan qul. Katakanlah wahai Muhammad, macam tu. Katakanlah wahai Muhammad, macam tu. Nak kata jujur Nabi waktu menyampaikan tu, katakanlah wahai Muhammad, dia pun Nabi sebut. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan ini. Patutnya kalau Allah katakanlah wahai Muhammad sekian. Yang Rasulullah pun cakap apa? Sekian je lah. Katakanlah, kita tak payah cakap. Betul ke tak betul? Nak tunjuk amanah Nabi SAW. Tapi dalam ayat tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba aku bertanya pada engkau wahai Muhammad tentang aku, Allah tak kata qul. Atau sambung. Fa inni qarib. Allah tak kata qul fa inni qarib. Allah kata fa inni qarib. Aku dekat. Kata ulama tafsir menunjukkan Allah nak tunjuk bahawa dekatnya Allah dengan hamba ni. Allah tak nak pakai qul tu. Qul tu menjarakkan antara soalan dan jawapan. Bagi jawapan terus. Fa inni qarib, dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah jaga kita ni manusia yang beruntung dengan bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau keluarkan kami pada bulan Ramadan kecuali dengan maghfirah daripada-Mu ya Allah. Kecuali dengan pengampunan daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang berkhidmat untuk agama ya Allah. Kau pilih kami untuk berkhidmat untuk agama dengan segala apa yang kami mampu ya Allah. Dengan harta kami, dengan masa kami, dengan ruang kami, dengan titik peluh kami, dengan seluruh yang Kau berikan kepada kami. Allah, pilihlah kami ya Allah untuk bantu agama Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengingati Sayyidatina Khadijah. Ya Allah, berikan pada setiap isteri kami ya Allah, anak perempuan kami ya Allah, semua keluarga kerabat perempuan kami ya Allah, sir rahsia yang pernah ada dalam hati Khadijah pada mereka ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling terbaik untuk kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling terbaik untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kami ya Allah, kami tak harapkan banyak ya Allah. Kami harapkan pengampunan-Mu yang paling sempurna ya Allah. Ampunkan segala dosa kami ya Allah, dosa kecil kami ya Allah, dan dosa besar jika perlukan kafarah. Izinkan kami untuk lakukan kafarah tersebut dengan cepat ya Allah. Harta-harta manusia semua kami pulangkan ya Allah, dan antara kami dan Kau ya Allah, Kau selesaikanlah ya Allah. Kau ampunkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin Engkau memberi dengan kadar kekayaan-Mu, bukan memberi dengan kadar kemiskinan dan kefakiran kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, tidak akan berkurang rasa harapan, rasa berharap kami kepada Engkau ya Allah, walaupun banyak amal soleh kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak akan pernah hilang ataupun berkurang rasa takut kami kepada Engkau ya Allah, walaupun banyak dosa kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, dan jadikanlah surah Al-Ittifaqiyah ini surah yang makmur sehingga hari kiamat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, bantulah ahli jawatan kuasa surah Al-Ittifaqiyah ini untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, kami berkatilah seluruh muslimin muslimat yang selalu mengimanakan masjid surah Al-Ittifaqiyah ini ya Allah. Jadikanlah surah ini asbab untuk turunnya rahmat dan pengampunan dan ketenangan, dan dijaga tempat ataupun kawasan perumahan ini daripada segala bala, segala musibah ya Arhamar Rahimin, dan segala bencana ya Arhamar Rahimin, dan turunkanlah rahmat daripada berkat surah ini kepada seluruh yang tinggal di kawasan ini ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak pihak surah Al-Ittifaqiyah kerana jemput saya. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.